Okay, Assalamualaikum. So, nak ada jalan mana ke hari ni? So, hari ni kita nak pergi ke mana pun tak tahu. Mungkin kita pergi ke Perak. So, kita tengok kat Perak kita pergi mana. Okay, stay tuned. Dalam bako tu. Kenapa lalu nak lagi bersemangat nampak orang. Kalau saya kata cakap Kat menu ke kak? Nino Masa-masa bisa kan. Okey, sekarang kita berada di kita kan jadi influencer. Hai. dalam plastik tau. Belum buka. Okey, Mami. Aduh mak, nenek. Mak, mana merah? Nasi ayam hari ini. Itu. Pupuk. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on a river and dreams she'll never. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my feet. But time rolls on like open, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your heart. What I hold inside, if I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside you. Si kuning. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain. Kita nak rasa donat dia Punya nasi ayam. yang gebu-gebu. Kedai ni. Sedap. Kedai kat apa? Lembut tu. Tengok ni lembut. Apa kedai namanya? Lembutnya. Apa tu? Naim. Nak yang agak nama kedai apa? Ada nama ni. Kedai? Kedai soya eh? Ya. Ya. Tak tahu nak sebab ni mana? Kita dah sampai Perak. KL. Pandai. Minta dulu. Kanan pun cantik lah. Jabatannya je dekat floor. Oh, asal air apa ni? Tengoklah budak ni, aku suruh naik kereta, dia tak nak naik kereta. Dah lah punya jauh lah nak ke hujung sana. Nak cek umpan sampai ke sana. Pening kepala aku. Kita sudah sampai, pai. Berapa bang? Perempuan 10, udah mati 7. Ni udah mati. Besar orang ni. Oh. Ni oh. 10. Udang hidup besok baru ada. Dek. Alright. Sekarang kita sudah dapat rumput-rumput. Teluk Senangin lah. Ha? Teluk Senangin. Untuk pengetahuan semua, kita sekarang berada di Perak, dekat Teluk Senangin. Baru balik pada Setiawan, Tanjung. Dekat Perak tu.
Oh, kau orang Perak. Ada kau mah teman orang Perak. Kau tahu lah. Orang Perak dia lembut sikit lah daripada Kedah kan. Mana kamu tu? Nampak lembut dia. Yang budak viral tu Perak lah kan. Tengok. Okey, hari ni kita dekat Teluk Senanging. Kat Perak, Teluk Senanging. Sekarang ni kita nak try mancing kat sini. Harap ada ikan lah. Tadi kita dah beli pumpun. Tu Aiman dah beli pumpun dah. Siap bawa air lagi beli . So kat Teluk Senanging ni ada ikan ke? So kita tengok sekejap lagi. Dah. Ada TV. Saya sebagai tukang urut. Saya join channel Isa ni adalah sebab saya nak tengok Abang Isa urut. Jauh. Dan saya nak menang hadiah RM10,000. Lalan. Jauh. Saya nak bayar hutang dan nak bayar Rahno. Dan nak bagi nenek saya. Mak, jujur kan? Tak payah. Aku tak nak buka. Air dekat buat cakap je lah. Habis tu nak cakap apa? Kalau menang buat Nak apa? kahwin tak Saya nak jadi. enjoy ya, enjoy. Saya bagi mak saya. Saya nak enjoy. Nak hadiahkan kat mak saya. Lauk, sini ambil. Ambil gambar on the back. Nanti dia kata ada interview. Nanti dia interview. Bos apa tu Tak sia-sia dia dah pakai deodorant tadi. Kalau tak kopi aku pun tak tahan. Itulah kanan pun cantik lah. Waidah kanan. Hantar kat tu. Kita nak ambil. Tak tahu kat mana tempatnya. Tempat pun mana. Balah kau ni. Ambil. Balah. Itu bukan lumpur lah. Pasir lah. Pasir lah. Kucing. Dia nak lompat tadi pergi sini. Tak usah kopi dah mana yang lemak macam. Stay je tengok yang gerak-gerak. Cinta darinya. Ada bantal lah. Dia kalau tengok dekat-dekat dia ada misai. Mana bantal orang kat sini dia hilang ni. Oh, banyak batu. Berapa nak? Batu tu licin. Oh, macam tu keadaan bawah lori. Ni lah ada driver ni lah. Injak sini. Batu free, batu free. Mak je bawa dalam apa. Dia tak pegang aku. Orangnya macam mana? Duduk. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu.
tak ada. Tak apa, tak ada duri pun macam ni. Dad, tak. Mana? Dan kenapa ni? Tingiko ke? Tingiko. Beranak lah. Sini dia, jatuh. Tak hit. Plastik. Dah. Guys, Sekejap. kita jala je. Mandak apa tengok kau dah. Macam mandak dah mak. Dah lah terbalik buruk. Mama. Manusia Sarah. Tak, kita ada emas kan. Bawa ni tu lah. Tak tahu. Buatlah. Ketam. Dapat ketam. Banyak ketam. Syed, ketam. Drama awam lah. Ikan. Hai. Oh, tu kakak tu. Kenapa? Tak kata ada sini mak tu. Sanaklah. Baby. Dah ambil makanan. Dia buat. Kakak je datang dah lagi kakak. Dia bau dulu ah. Dia kena nak tahu. Kata wali buka ni baik lah. Pandai dah dibuka. Nena. Belum buka lah. Biar siapa. Ha, bibi dia buka. Ya Allah. Jarang lah kaki dia. Gigi kena Cina ni nak? Air je pun. Nenek, boleh ke nenek? Ada kasbah. Nenon, semua Cina ni. Cantik juga kamera Dida Oh. Kalau tak nak dipanggil monyet, apa dia sebut?
Kalau tak nak dipanggil monyet, jangan buang sampah merata-rata. Monyet. Ada budak kat bawah tu. Depan lagi ni, depan. Depan ni no. Buaya ke? Astagfirullahaladzim. Titik ya. Pandai. Kena mancing kat situ lah. Boleh umpan. Pergi dah cakap, nanti kan Cik Jam beli untuk dia je. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima sebatas kejujuran yang kau miliki. Beban berapa bulan? Bukan sekadar bersama. Okey, itu saja di Teluk Senangin. So tak ada, kita orang dapat ikan. Oh, ikan apa tu tadi? Ikan melanak dekat kita macam tepi ni. So, okey, itu saja untuk kali ni. Bye. Sampai kat homestay. So besar sangat. Ada karaoke. Apa dah beli lagi? Budak ni betul lah. Ish, mak. Apa tu? Make up lagi. Tengok. Tak ada. Ini ini pakai dekat peha. Pakai kat peha boleh lah. Tak ada. Kau nak bagi dia link yang nak. Wow. Jangan kau bersedih. Tu apa nama dia? Pulau Pangkor lah. Pulau Pangkor mana? Sana? Lumut. UiTM Sri Iskandar. Dek. Diorang dah makan, dah kenyang. Mana? Berapa jam? Oh my god. Tak ada pun. Itu dia panjang. Tak ada.
demi kesetiaanku padamu akan ku campuri orang duri demi untukmu bidadari percaya. Assalamualaikum. Hari ni hari kedua kita di Perak. Okey, hari kedua. Tengok tu. Ada Ion ni ha. Sebelah Ion apa nama Semenanjung ke? Sekarang ni kat Semenanjung ke kat mana tak? Tak pasti lah. Ya, dekat berhadapan Ion apa nama dia? Semenanjung ke? Kat Perak ni lah. Atau apa bukit apa tu?
Macam Cameron lah. Padahal kat Perak je pun. Mak kita dah bangun. Jadi maknanya tu ada tu adalah muslimat. Cuma dia nak cari kepadaannya. Nampak di mana kita anak-anak pun, ya Allah, Ustazah, mak saya kerja, Ustazah pagi balik pegang. Tapi siap makanan kami yang kat dapur. Ya Allah, hebat. Hujung minggu Ustazah dia sibuk. Ustazah keimaan. Tapi boleh ziarah nenek atuk kat kampung, siap dengan mangkuk dekat segala. Saya tak disiplin dengan mak saya, Ustazah. Dan bapak kami kepada kami. Mak kami tak akan sampai ke yang bawa kereta tu. Tapi kalau tak nampak ni, sebab wanita pula terpadi jangan menghantar masuk dekat kepada mak tersebut. Bunga dan tidak ada dan muslimat. Dia nak ramai makanan. Ya Allah, kalau akak dah Allah tak boleh berkis macam tu. Lagi muslimat dirahmati ada Allah, kita nak tanya hati kita pasal apa kita share benda-benda ni. Terapi diri saya. Okay, sekarang kita nak buat kodok bawang ikan bilis. Bismillah. Perfect. Di sebalik senyummu
Oh, itu besarnya. Kahwin tak payah masuk bang, masukkan terus. Harga sama. Mak tu kahwin besar sikit mak. Tebal isi besar. Jom ni. Lepas ni. Sempat naik dah jam. Lepas. Boleh ke? Tadi tak timbang dulu, jangan lebih dah. Berapa? Kupon. Umpun-umpun. Kalau tak umpan apa? Yelah beli umpun. Ayam ada ke ayam? Jat. Ayam ada. Jat. Ladong habis Jat. Awak ini nak bawa tanya apa? Duduk sana. Jom. Sana boleh bersila. Baby dah akan masak. Gimana? Kena jari basuh. Basuh dah pening. Cepat nenek. Apa benda? Tak ada apa nenek, jom. Ha, kan senang. Mana dia? Ni nampak dia tadi. Oi. Apa? Apa sini? Tengok apa? Nah, letak buat sensor tadi. Bah, tu memang keluar yang pupuk. Kira besar lah rumahnya Cik Su. Jadi keluar lain no. Allah ya Allah. Jadi kalau Iman duduk bilik sana. Soalnya. Oh Allah, kita tak payah Bosu, buka bilik ni Bosu. Bilik kau. Bosu. Aisyah tak payah. nanti. Itu yang bersih tak ada. Bosu, buka bilik ni. Bilik kau dengan Iman. Duduk. Ya. Buka lampu, buka lampu. Yang lain tu. This. Okey. Mak, dia pergi karaoke Syak. Karaoke. Biar malam tak tidur bosan. Gede-gede. Gede-gede. Wow. Mau pergi bilik ke? Mana ni ke? Buat katil kan? Ni tak tengok. Dah lah. Oh yo, ada wayang ah. Karaoke dek. Ayo yo. Ni. Tutup dulu. Nanti bosan ni. Jangan sini. Surprise. Nenek masuk. Berapa? 200. Allah. Wow, besar dek. Ambil je yang belum kotor-kotor ni. Ambil semua yang ada air. Mana? Ni sini. Salah blok. Semua jalan kaki.
Aduh, inilah kehidupan. Kadang kita kena naik kereta dan kadang kita kena jalan kaki. Saya seorang. Apa ulang balik ni? Apa perasaan anda? Bapa. Nah, kau pergi kan? Bosu kau sesat nanti baru kau tahu. Bosu naik tangga. Tak ada bosu naik sini. Bodoh. Adan muka kau. Gerak lu. Balik. Anak-anak mereka sampai ada. Ya tu, apa-apa nenek kena dulu. Assalamualaikum Nek. Oh ya, pokoknya ini baru beberapa hari. Nek ni rumah mana-mana? Uyo. Nah, ini dia. Ada banyak. Oh, ini. Okay, kita nak balik dah. Bye, bye Perak. Tapi kita depan ni kita nak pergi Ipoh ni. Kita nak pergi Ipoh. Kita nak pergi air terjun ke mungkin. Tak tahu lah gimana. Kita ikut saja. So, bye. Sakit bodoh. Mengantuk kat ni. Asal kaki dek? Ha?